Okey, ni untuk hadiah yang kedua. Macam biasa Angah duk royak tu lah. Jadi awak tengok dah habis kuning, tinggal berapa lagi stok tu. Hak Angah nak ceritanya begitulah. Kadang-kadang alah setengah orang. Wak banyak tu 4,000 pang. Yelah bang, nega semua orang nak untung. Dekat tambah untung. Tapi Angah cerita keuntungan Angah besar ke tak Angah tak tahu. Dan Angah duk ambil kira tu untuk lepas modal pun tak ada masalah lah. Kita ambil je kostum ni, kita kira tu untuk balik modal pun dah okey lah. Sambil-sambil kita brandingkan produk dan juga mempeluahkan lagi. Sebab banyak dah kita dapat feedback ni daripada ni. Angah sendiri, keluarga Angah sendiri, saudara mara Angah sendiri duk amal. Jadi Angah nak mempeluah lagi. Sayang sebab produk bahan-bahan premium, tapi awak pun tak tahu. Jadi gitulah Angah buat untuk meriahkan lagi suasana. Beli pun dah kira join CB Angah untuk kali ni. Untuk kali pertama kita buat. Tambah royak kan, royak okey support Angah beli. Tambah gitu. Angah takut awak umum betul-betul support. Sebab Angah kalau boleh buat ni tujuan biarlah beli produk minum, jangan beli sipang. Disebabkan CB semata-mata. Tak suka gitu. Kira awak membeli, kalau ada amal lah. Kau baru nak cuba ni, kalau boleh beli, cuba give feedback tengok macam mana. Tu Angah nak. Kau tambah semata-mata CB, beli, tak dapat awak mu akan kecewa. Tapi Angah tetap akan jalan CB ni. Jadi awak mu cepat-cepat ambil kuning tengok. Ada berapa stok tinggal. Cepat. Ni hadiah 2, 3, 4, 5 menunggu lagi ni. Siapa punya? Dah ke?